Kenapalah kerajaan ni nak tahu tentang bisnes kita ni, ha? Dengan banci ekonomi lah, dengan itulah, inilah. Dia tak tahu ke saya ni tengah sibuk ni? What? Sebenarnya, banci ekonomi ni nak bantu kita faham berapa banyak entiti perniagaan yang wujud, bagaimana sektor berkembang dan bagaimana pergerakan ekonomi itu berlaku supaya keputusan yang kerajaan buat berdasarkan situasi sebenar dan bukan anggaran. Apa kaitan banci ekonomi dengan kita ni? Stres lah. Data banci digunakan untuk memahami trend ekonomi dan kos sara hidup. Yang kedua, merancang pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga, melihat peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Maksudnya, lagi tepat data, lagi tepat perancangan yang kita lakukan. Takkan peniaga bukan isi banci ekonomi ni? Apa manfaat dia? Okey, manfaat dia membantu gambarkan cabaran sebenar entiti perniagaan tersebut. Jadi rujukan untuk dasar dan hala tuju sektor berkaitan dan untuk kita elakkan polisi yang tak selari dengan realiti industri tersebut. Pendek kata, data ini wakil keadaan sebenar dunia perniagaan. Kata pernah buat banci. Tapi ada je kawasan yang kurang maju. Okey, banci ekonomi bantu kenal pasti taburan aktiviti ekonomi ikut kawasan dan potensi pembangunan sesuatu lokasi. Ini adalah supaya pembangunan lebih tersusun dan seimbang boleh dilaksanakan di masa akan datang. Banci ekonomi bukan sekadar isi borang, Tapi asas untuk faham dan rancang ekonomi negara dengan lebih tepat.